selamatan lah. Selamatan. Jadi kita hari ini kita ada SOP masak. Allah Ta'ala guys, kita akan memulakan sama kita guys. Let's go. Ni dah beku. Gelap. Berapa dah ambil GPS? Ni 1.5. 1.5. Ya. Lagi 1.4 km nak sampai peak. Sejuk gila. Turun mesti jam 7. Kalau tidak panas lah. Bukan juga, tapi takut kamu tidak sempat nanti makan di bawah. Sebab takut lagi tidak sempat cek. Macam gitu. Aku rahat. Mantap ni bos. Lebih kurang 1.2 kilo kan? 20 Nak sampai peak. Lebih kurang 1 kilo lebih. Oh ya, 1 kilo. Tadi kan ada 7 km. Tadi pun dah 1.3 kat bawah tu. Dia bukan 8 kilo, 2 kilo lah. Cuba tengok. Dia daripada Panalaban ke sana berapa kilo? Dah. Ting. 7.5 km. Dan sikit lagi. Lampu. Nampak. Okay. Dah. 1, 2. Sekejap. 2, 3. Lampu isu. KM8 check. Jom. Lagi sikit tapi dah start rasa nak beku. Penat. Sakit betis. Sejuk, nak beku, nak krem. Semua ada. Tu. Jalan besar atas tu. Record. Itu peak. Sikit lagi. Sejuk gila. Pakai pun macam tak terasa apa. Lihat sekejap. Tengok lagi kan. Kat situ je. Mana dia? Situ. Sini. Pucat. Sejuk je. Sejuk gila-gila. Cina Bali. Tak percaya lah boleh sampai. Kan?
Dah ni duit 100. Oh dah ambil. Okay, kita pinjam gambar dia je lah. Kita pinjam gambar dia. Bisa sikit je. Pik dia kecil je. Tu dah crowded dah kat situ. Dah lah. Almost there. Dah dekat sangat. Tapi tak dekat juga. Kat situ, kat situ. Salah. Kat situ. Tiga. Sampai buang glove guys. KM 8.5 check. Sampai dah tak cakap lah. Jom sambung. Sambung lagi. 1, 2, 3. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head. Takut. Patapis-tapis na este. Manalas. Ay, aku dia ay. Ada lagi bawa sana tu Maya. Selesai. Salah pertama. One, two, three. Boleh jadinya. Oh, kata ni hujan biasanya time tu time tu kalau time petang ni hujan, pagi-pagi akan dapat cuaca clear.
Kena ada orang teman dari belakang. Ganti-ganti. Ay, parang kasi nakasulong ka eh. Alah. Berapa kilo lagi Tuan? 2 kilometer. 2 kilometer. Kerja je kamu. Easy, easy. Ni adalah line up. Muka tak akhir keluar daripada KK. 2 3. Mana lagi korang? Ha ni. Dah tak ada orang. Dah tak ada orang. Okey. Azmi masuk sini. Mana? Sini. Okey. So, kita ada last 2 kilo lagi. Sekarang kita tengah menunggu apa? Kita tunggu siapa? Husna. So kami adalah last group lah. Keluar daripada Sabah Park. Kinabalu Park. Okay, Nabila, macam mana first experience? Oh, Keluar malam hutan? oh mantap. Mantap. So kita dah berjalan 16.77 km termasuk hari ni dan esok. Hari ni dan esok pula kan. Semalam dengan hari ni. Ha? Okey, yang ditunggu ketibaan. Tiba. Duduk dulu. Ni sebelah Hafiz ni. Ke? Ada. Ini kan kemenangan ni. Akhirnya kita dah sampai ke gate. Ya, finally. Selepas tak tahu berapa jam dah. Penat. Okey, tahniah Husna. Ya, finally. Faizi, tahniah. Seluk lah. Finally. Kau tak kena balu. 9 PM guys. Oh, 9 PM. 9 malam. We still alive man. Not easy. Not easy. Alif. Adventure. Boleh. Alah. Berapa kilo lagi Tuan? 2 kilometer. 2 kilometer. Kerja je kamu. So, kita ada last 2 kilo lagi. Sekarang kita tengah menunggu apa? Kita tunggu siapa? Husna. So, kita dah berjalan 16.77 km
Okey, yang ditunggu ketibaan. Okey, tahniah Husna. Ya, apa ini ni? Faizi, tahniah. Sudah sampai ke gate. Ya, Faizi. 9 malam. Not easy. Not easy.